Surah Al-Humazah. Assalamualaikum adik-adik. Mari bersama-sama ikut Ustazah Farha. Kita baca surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Alladzi jama'a malan wa 'addadah. يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة صدق الله العظيم. Makna surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci pengeji. Allazi jama'a malan wa 'addadah. Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya. Yahsabu anna malahu akhladah. Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya dalam dunia ini. Kalla layunbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak, sesungguhnya dia benar-benar akan dicampakkan ke dalam al-hutamah. Wa ma adraka mal hutamah. Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui apa dia hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-Hutamah itu ialah api Allah yang dinyalakan dengan perintahnya. Allati tattali'u 'alal af'idah. Yang naik menjulang ke hati. Innaha 'alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka. Fi 'amadin mumaddadah. Mereka terikat di situ pada batang-batang palang yang melintang panjang. Penjelasan ringkas. Adik-adik, Ustazah nak bercerita sedikit mengenai pengajaran daripada surah ini. Surah ini membawa maksud pencaci. Terdiri daripada 9 ayat dan diturunkan di Mekah. Surah ini memberi peringatan keras kepada orang yang suka mencela, mengumpat dan memperlekehkan orang lain serta mengumpul harta secara tamak dan menyangka hartanya dapat menyelamatkannya dari azab api neraka. Allah memberi amaran bahawa golongan ini akan dimasukkan ke dalam neraka hutamah. Sejenis api Allah yang menjulang ke hati dan menutup mereka rapat-rapat tanpa jalan keluar. Subhanallah, sungguh hebat siksaan Allah yang kita sendiri tak dapat bayangkan. Jadi adik-adik, mari kita ambil pengajaran daripada surah ini supaya menjaga mulut, berbuat baik dan memperbanyakkan sedekah jariah. InsyaAllah, Ustazah doakan semoga kita semua terselamat dari siksaan api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian dari Ustazah untuk pembelajaran hari ini. Kita jumpa lagi untuk pembelajaran yang seterusnya ya. Assalamualaikum. Bye.